Das buat medical check up 20 tahun lepas. Aku baru tahu yang arwah Abang Along Zendi, yang dia suka makan ubat tahan sakit. Sakit kepala sikit, telan painkiller. Dia habit yang bila sakit je painkiller. Dulu masa tengah job back to back dulu memang banyak dulu kan. Kalau sakit pusing tak boleh buat kerja. Pump painkiller. Yang masalah painkiller yang ramai tak tahu. Aku bukan nak burukkan ubat Yang ni adalah fakta. Systemic Review and Meta-analysis tahun 2017. Ubat jenis NSAIDs boleh menyebabkan acute kidney injury. Macam mana ubat painkiller boleh rosakkan buah pinggang? Satu benda dia buat. Pengaliran darah. Buah pinggang kita ni. Buah pinggang kita kan organ. Organ kan benda hidup. Buah pinggang kita ni selain dia tapih darah. Ni ayak kencing hang ni asal daripada darah lah. Darah yang lalu buah pinggang. Setiap kali darah lalu, buah pinggang kita akan tapih. Ada satu sel yang tapih ni. Kita panggil nephrons. Ni sel ni. Bila hang makan painkiller jenis NSAIDs hang makan painkiller ni telan masuk dalam usus kecil. Dekat usus kecil, painkiller akan diserap masuk ke dalam darah. So, bila painkiller masuk dalam darah, apa dia buat? Dia akan menghalang penghasilan hormon iaitu prostaglandin. Tak jadikan cerita, hormon prostaglandin ni lah yang bagi blood flow mengalir pada buah pinggang. Buah pinggang kita terima darah. Kalau tak ada hormon prostaglandin, maksudnya kurang pengaliran darah ke buah pinggang. Dekat logik lah, bila kurang pengaliran darah ke buah pinggang, hang rasalah, hang akan kencing. Bila kurang mengalir pada buah pinggang akan kurang menghasilkan urine output. Bila kurang urine dihasilkan, dalam ayak kencing ada apa? Yes, bahan toksin. Urea, kreatin, amonia. Semua ni adalah bahan toksin yang akan dikeluarkan bersama ayak kencing. Kalau buah pinggang tak buang kreatinin, urea, amonia tadi tu, so toksin ni pergi mana? Berkumpul dalam badan dan toksin tadi pun akan jahanamkan lagi buah pinggang. So benda ni jadi macam cycle. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan kita ni makhluk yang boleh kencing. Supaya kita buang amonia, kita buang urea, kita buang kreatinin yang tak diperlukan oleh badan melalui ayak kencing. Penting ayak kencing sebenarnya. Dan kenapa hang sakit? Hang makan painkiller, sakit tu hilang. Yes, antara reason korang sakit adalah prostaglandin. So bila prostaglandin rendah, sakit pun kurang. Tapi itulah kesan sampingan ni pula, kurang pengaliran darah ke buah pinggang. Hampa kerap makan painkiller tanpa doktor Macam tu lah NSAID rosakkan buah pinggang hampa tanpa korang sedang. Ada dalam dunia ni doktor nasihatkan, makanlah painkiller tu banyak sikit. Makan tak apa, tak ada masalah. Tak pernah ada. Kau perasan tak dekat painkiller tu, makan bila perlu. Bila sakit sangat-sangat, baru makan. Bukan asal sakit sikit je makan. Sakit sikit je makan. Dan sebelum hampa salahkan painkiller punca rosak buah pinggang, kena ingat, gula yang tinggi dalam darah, kolesterol yang tinggi dalam darah, tekanan darah yang tinggi dalam darah, antara punca utama rosak buah pinggang. Painkiller pun boleh rosak, cuma bukan punca utama. Rakyat Malaysia kencing manis, hypertension, kolesterol tinggi, punca utama rosak buah pinggang. Yang ni adalah faktor yang korang kena hadam. Selain itu antara faktor yang kita tak boleh kontrol, genetik. Yang tu kuasa Allah. Jangan tanya aku, tanya Allah. Yang tu non-modifiable factor. Genetik siapa boleh kontrol? Yang satu lagi sebelum aku lupa, pasal NSAIDs ni. Siapa hampa boleh kena gastrik, sama je punca. Buat tahan sakit NSAID, mengurangkan prostaglandin, betul? So, pengaliran darah pada perut pun akan berkurang. So, bila perut tak terima darah apa jadi? Yes! Mati, radang. Tu jadi gastrik tu. Habis bengkak dinding perut. Yes, keradangan. Sebab kurang prostaglandin. Sebab itulah painkiller jangan makan sesuka hati. Dan kalau boleh, jangan makan ubat tanpa prescription daripada doktor. Mulut aku beritahu. Faham tak? So, kita sedekahlah Al-Fatihah untuk arwah Along Zendi. Al-Fatihah.